Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Naimah Suaidah binti Zukhairi melaporkan dari TV PSS Max. Sekarang sedang berlangsungnya sambutan Hari Raya Aidilfitri di Sekolah Menengah Kebangsaan Bulu Kasar. Terdapat pelbagai jawadah makanan dan minuman yang ada di dalam jamuan raya ini. Sekarang kita bersama Cikgu Samin bin Sahid. Okey cikgu. Cikgu nampak berselera sekarang nak makan. Cikgu nak makan apa ni cikgu? Kita makan nasi minyak dengan ayam masak merah, dan ada kuih dan juga telur. Sedapnya cikgu. Cikgu, apa pendapat cikgu tentang majlis sekarang ni? Cikgu rasa apa? Majlis sambutan Aidilfitri untuk peringkat sekolah ini adalah satu majlis yang sangat baik. Pertamanya dia menyerahkan silaturahim antara pelajar dan juga memupuk semangat perpaduan antara pelajar yang berlainan bangsa. Okey, terima kasih cikgu. Assalamualaikum cikgu. Tengah makan lah. Apa cikgu? Boleh cikgu. Cikgu tengah makan apa ni cikgu? Laksa Penang. Cikgu orang Penang ke? Saya orang Johor. Oh di Johor. Cikgu suka tak? Enjoy tak majlis ni? Enjoy lah. Awak enjoy tak? Enjoy lah. Okey, kita bersama saudara Muhammad Azrul Ikmal bin Khairul Azhari. Muhammad Hari Ahmad Fatah bin Abdul Malik. Okey, apa yang korang rasa hari ni tentang ni majlis ni? Majlis disambut dengan meriah semua bangsa bersatu-satu untuk menjayakan majlis ni. So bagi saya rasa gembira lah dapat datang hari ni makan sama-sama kan. Tengok berapa ramai yang buat kerja. Semua memang semua senior form 5 ni bekerja untuk menghidang makanan untuk semua orang. Sangat baguslah, gembira, sangat best. Okey, dari Amar pula? Saya rasa tadi baru je lepas kena paksa mahabat. Tapi okey lah, semua macam best saja suasana. Lepas tu ada yang macam menarik juga, pakaian dia macam ada yang tradisi. Ada yang macam Cina, ada 4 orang kot yang pakai hanbok Korea. So overall semua okey lah, enjoy lah Memang enjoy habis. Memang enjoy. Tengok semua muka senyum aja semua hari ni. Memang enjoy. Okey, itu saja.